Cerakinkan nombor. Cerakin ni adalah ceraikan ataupun pisahkan nombor. Okey, cerakin nombor kepada nilai tempat. Nilai tempat ni seperti ratus, puluh dan sah. Kamu perlu tulis dalam ni. Okey, di sini 100, sifar, puluh. Dan ini 9 sah. Okey, yang ini pula 200, 30 dan 7 sah. Okey, seterusnya C 300, sifar, puluh dan 5 sah. Okey, D 470 dan sifar sah. Okey, semak jawapan. Okey, baik. Yang kedua, cerakinkan nombor kepada nilai digit. Digit ni kamu perlu tulis nombor. Tulis nombor. Ya, tak perlu tulis perkataan macam ni. Contohnya 200, ini 60. Okey. Ni satu je. Okey. Yang ini 500. Yang ini 80 dan sifar. Okey, yang ini 600. Okey, ini nilai ratus tapi ada sifar, kamu buat satu sifar saja. Dan yang terakhir adalah 3. Okey, itu saja.